Perbincangan mengenai hukum mengerjakan umrah, amalan, dan pelanggaran larangan haji. Hukum mengerjakan umrah. Sekiranya seseorang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka mengerjakan umrah sekali seumur hidup adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Umrah sah dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, makruh hukumnya berniat ihram untuk umrah pada hari Arafah, Hari Raya Korban, Aidiladha, dan hari-hari tasyrik. Amalan-amalan umrah. Amalan atau rukun umrah terbahagi kepada 4, iaitu 1. Berniat ihram. 2. Melakukan tawaf. 3. Melakukan sa'ir di antara Bukit Safa dan Marwah. Dan 4. Bercukur atau bergunting rambut, tahallul. Sesiapa yang berniat untuk mengerjakan umrah hendaklah pergi ke tanah halal, iaitu di luar kawasan tanah haram. Sama ada dia penduduk Makkah atau mereka yang menetap lama di Makkah, mereka perlu berniat ihram umrah dari sana. Namun, bagi individu yang datang dari luar Makkah, mereka hendaklah berniat ihram dari mikat. Setelah itu, dia perlu melakukan tawaf dan sa'ir untuk umrah. Seterusnya, dia hendaklah bercukur atau bergunting rambut. Selepas itu, barulah dia bebas, halal, daripada larangan ihram umrah. Pelanggaran larangan haji dan dendanya, dam. Terlibat dalam sebarang perbuatan yang dilarang dipanggil sebagai jinayah atau pelanggaran. Pelanggaran peraturan dan larangan haji terbahagi kepada 2 jenis, iaitu A. Pelanggaran larangan berkaitan tanah haram dan B. Pelanggaran larangan berkaitan ihram. A. Pelanggaran larangan berkaitan tanah haram. Pelanggaran larangan tanah haram bermaksud melangkah untuk membunuh haiwan buruan di tanah haram, memberi isyarat ke arah haiwan buruan, menunjukkan jalan ke arah haiwan buruan, menebang pokok di tanah haram, memotong rumput, mencabut tanaman dari akarnya, dan sebagainya. Ini semua adalah pelanggaran larangan berkaitan tanah haram. Peraturan ini terpakai tidak kira sama ada ia dilakukan oleh orang yang berihram, muhrim, ataupun orang yang halal, tidak berihram. Denda, hukuman, adalah wajib dikenakan ke atas setiap individu yang melanggarnya. Jika sesiapa memburu dan menyembelih haiwan liar darat di tanah haram, daging tersebut tidak boleh, haram, dimakan. Ia dianggap sebagai bangkai. Hukum ini terpakai tidak kira yang memburunya adalah muhrim ataupun orang yang tidak berihram. Jika orang yang tidak berihram memburu haiwan di tanah haram, dia diwajibkan membayar nilai haiwan buruan tersebut sebagai denda, dam, dan menyedekahkannya kepada fakir miskin. Puasa tidak boleh menggantikan bayaran, nilai, denda ini. Sesiapa yang menebang pokok atau memotong rumput di tanah haram, diwajibkan ke atasnya membayar nilai pokok atau rumput tersebut, tidak kira pelakunya adalah muhrim atau orang yang tidak berihram. Walau bagaimanapun, memotong rumput atau daun untuk menggali lubang tempat memasak, dapur, atau untuk memakat kemah adalah dibenarkan. B. Pelanggaran larangan berkaitan ihram. Pelanggaran berkaitan ihram bermaksud muhrim melanggar salah satu perkara yang dilarang ketika tempoh ihram haji, atau meninggalkan mana-mana perkara wajib ihram. Ia terbahagi kepada 6 jenis, iaitu: jenis pertama,
Pelanggaran yang membatalkan haji dan tidak boleh ditebus dengan sebarang sembelihan korban, dam, puasa, atau sedekah. Ia adalah melakukan persetubuhan, jima. Sebelum wukuf di Arafah. Sesiapa yang berjima sebelum wukuf di Arafah, hajinya akan terbatal. Dia diwajibkan menyembelih seekor kambing sebagai denda. Pada masa yang sama, dia wajib menggantikan qada hajinya pada tahun berikutnya. Jenis kedua. Pelanggaran yang mewajibkan sembelihan seekor unta atau lembu. Ia merangkumi dua keadaan. 1. Melakukan persetubuhan selepas wukuf di Arafah tetapi sebelum bercukur. 2. Melakukan tawaf ziarah, tawaf ifadah, dalam keadaan berhadas besar, junub. Sesiapa yang berjima selepas wukuf di Arafah tetapi sebelum bercukur, diwajibkan ke atasnya menyembelih seekor unta atau lembu. Begitu juga sesiapa yang melakukan tawaf ziarah dalam keadaan junub, wajib menyembelih seekor unta atau lembu. Jenis ketiga. Pelanggaran yang mewajibkan sembelihan seekor kibas, kambing, atau 1/7 bahagian unta atau lembu. Ia berlaku dalam pelbagai keadaan. 1. Melibatkan diri dalam perbuatan yang merangsang ke arah persetubuhan, seperti bercium atau bersentuhan. 2. Lelaki memakai pakaian bersarung garis miring berjahit tanpa sebab. Wanita boleh memakai apa-apa sahaja yang dikehendaki, tetapi tidak boleh menutup muka dengan penutup muka, niqab, yang melekat terus pada kulit wajah. 3. Jika muhrim memotong atau mencukur rambut atau janggutnya tanpa sebab. 4. Jika muhrim menutup wajahnya selama 1 hari penuh. 5. Jika muhrim memakai wangi-wangian pada keseluruhan satu anggota besar badan tanpa sebab, seperti di kepala, wajah, tangan, paha, betis, dan sebagainya. Begitu juga jika muhrim memakai pakaian yang berwangi-wangian selama 1 hari penuh. 6. Jika muhrim memotong kuku tangan atau kakinya. 7. Jika muhrim meninggalkan tawaf wida. Jenis keempat. Pelanggaran yang mewajibkan sedekah sebanyak setengah gandum atau wang yang senilai dengannya. Antaranya. 1. Jika muhrim mencukur kurang daripada 1/4, 1/4 bahagian kepala atau janggutnya. 2. Jika muhrim memotong 1 atau 2 batang kuku. Bagi setiap batang kuku, denda setengah gandum akan dikenakan. 3. Jika muhrim memakai wangian pada kawasan yang saiznya kurang daripada 1 anggota badan. 4. Jika muhrim memakai pakaian berjahit atau berwangi-wangian kurang daripada tempoh 1 hari. 5. Jika muhrim menutup kepala atau wajahnya kurang daripada tempoh 1 hari. 6. Jika muhrim melakukan tawaf kudum atau tawaf wida dalam keadaan berhadas kecil. 7. Jika muhrim meninggalkan lontaran jamrah di salah satu daripada 3 jamrah. Jenis kelima. Pelanggaran yang mewajibkan sedekah kurang daripada setengah iaitu, jika muhrim membunuh kutu atau belalang, dia boleh menyedekahkan apa-apa sahaja mengikut kehendaknya. Jika muhrim membunuh 2 ekor kutu, 2 ekor belalang, atau 3 ekor daripada kedua-duanya, dia wajib bersedekah makanan sepenuh tapak tangannya. Jika membunuh lebih daripada jumlah tersebut, dia wajib menyedekahkan setengah gandum. Jenis keenam.
Pelanggaran yang mewajibkan bayaran mengikut nilai harga pasaran, qimah. Ia adalah kesalahan membunuh haiwan liar darat. Jika muhrim memburu dan menyembelih haiwan liar darat, memberi isyarat kepadanya, atau menunjukkan jalan ke arah haiwan tersebut, maka diwajibkan ke atasnya membayar nilai, harga pasaran, haiwan itu. Peraturan ini terpakai sama ada haiwan itu diburu untuk dimakan atau tidak. Dua orang penilai yang adil dan pakar akan menentukan nilai haiwan buruan tersebut berdasarkan tempat kejadian atau kawasan berhampirannya. Jika nilai haiwan buruan itu menyamai harga seekor haiwan sembelihan dam, hadyu, muhrim mempunyai pilihan sama ada membeli seekor haiwan dam dan menyembelihnya di dalam kawasan tanah haram, atau dia boleh membeli makanan dan menyedekahkan sebanyak setengah sa kepada setiap fakir miskin, atau jika dia mahu, dia boleh berpuasa 1 hari bagi setiap gandaan setengah sa. Jika nilai haiwan tersebut tidak menyamai harga haiwan dam, pilihan yang sama turut terpakai mengikut kadar nilainya. Manakala membunuh serangga atau haiwan perosak yang menggigit seperti ular, kalajengking, tikus, tebuan, lalat, anjing gila, dan seumpamanya, tidak mewajibkan sebarang denda ke atas muhrim.